adakah akaun yang perlu di-debit dan di-kredit bagi setiap urus niaga? Ada dua. Let's start dengan yang pertama dulu, menjual barang niaga secara kredit kepada raju. Okay, so as usual, debit dan kredit, kita perlu tahu dua akaun yang penting kat sini, the key to account. So, the first one, menjual barang niaga, another term is jualan. Okay, then another account is apabila you jual dengan apa? Dengan cara apa? Sini cakap secara kredit kepada raju. Apabila secara kredit, maka we have to write the name of this person, raju. Because raju is a account yang belum terima. Okay, when jual secara kredit, that is account belum terima, and kita perlu tulis nama orang itu raju. So here, jualan dengan raju. Apa yang berlaku? Apabila you jual barang niaga itu akan keluar. So jualan maksudnya barang ini dia keluar kepada siapa? Kepada raju. So you can look at the arrow, mana keluar? Sini keluar. And sini masuk. So apabila you tahu keluar the K for credit and masuk means debit. So then we know apa yang debit, apa yang credit. So debit kepada masuk itu iaitu raju. Itu our ABT, and credit kita punya jualan. Okay, another question. Number 2. Beli perabot secara tunai untuk kegunaan perniagaan. So again, dua account. What are the two accounts? You beli apa? Perabot dengan secara apa? Sama tadi secara kredit you tulis nama orang. Okay, tapi kalau sini you secara tunai, you janganlah tulis nama orang. Tak ada nama orang for you to write, right? So you just write perabot and tunai. So ada perabot dengan tunai. Dan you gunalah konsep yang sama. Okay, apabila kita beli perabot itu masuk. At the same time, manakala wang kita, tunai kita akan keluar. Because apabila you beli barang, apa-apalah, wang awak akan keluar. So dia keluar untuk apa masuk? Perabot akan masuk. So here is masuk and here is keluar. Your tunai keluar. So K for credit and the masuk for debit. Credit. So you debit apa? Masuk apa? Perabot. Perabot yang debit and apa yang credit? Tunai. Senang, maka easy.